Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Sehat? Bertemu kita lagi dalam channel kecil Tonce. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. Hari ni hari Selasa. Okay, semalam hari Isnin. So, siapa yang ikuti cerita Dia Bukan Syurga pasti sudah tengok cerita semalam episod ke-17. Sakit hati weh. Ya Allah, saya macam nak pelempang ni si Nuhan ni. Serius weh. Si Nuhan memang yang macam Mak si Tajul rambutan tu kata anak kau tu si Nuhan tu degil. Sebetulnya kena pelempang. Memang patut kena pelempang dia si Tajul oleh si Tajul tu. Degil. Geram aku semalam weh. Tahu kan dia keguguran kan. Dia baru episod semalam baru dia tahu. Boleh dia benci semua. Dia marah semua keluarga dia. Lahanat tu si Nuhan tak guna tu. Bengang aku tengok dia ni. Dia marah umi dia, abah dia, abang-abang dia semua dia marah. Dia kata kononnya diorang semua tak memahaminya. Macam mana aku nak faham kau Nuhan? Padahal muka kau dapat si Tajul tu. Kau yang beria sangat nak kahwin dengan si Tajul tu. Bila dah jadi macam ni dengan kau. Yang keluarga kau yang begitu sayang dengan kau, begitu ambil berat dengan kau. Lepas tu boleh kau marah sebab kau keguguran. Padahal kau yang memang degil. Betul lah Mak si Tajul kata degil. Sudah dilarang jangan pergi kau pergi juga. Jangan kahwin kau kahwin juga. Apa jalan dengan kau? Ya Allah. Yang paling semalam yang paling bengang aku tengok dia bila umi dia kan sayang sangat dengan dia. So dia nak tidur lah dengan dia. Dia dah tahu kalau dia tu dah keguguran. So dia nak tidur. Dengan nada yang minta kaki juga di Nuhan ni. Bukan setakat tu je. Dengan abang-abang semua dia marah. Si Alang dia tu kesian. So, menangis tengok Alang dia semalam tau. Bila dia masuk dalam bilik dia bawakan makanan tau. Dia bawakan makanan untuk adik dia sebab dia tak turun makan. Dia kena sakit bersedih dia tak makan. So umi dia suruh hantarlah makanan. Boleh ditonyo-tonyo makanan tu di muka abang dia. Si Alang tu ditonyo-tonyo tau. Dia macam kurangnya si Tajul tau. Dia macam mana dia ditonyo makanan dengan mulut dia oleh si Tajul tu. Dia buat macam tu dengan abang dia. Ya Allah. Sakitnya hatiku. Geramnya aku. Punyalah keluarga si Nuhan ni sayang. Macam ada satu keluarga yang orang kata hampir-hampir sempurna lah. Dengan abah, dengan umi dia, dengan abang-abang dia yang sayang kat dia, dengan ilmu agama yang boleh kata cukup-cukup untuk mereka semua sekeluarga. Boleh dia macam tu perangai dia tak sedar diri. Dia nak sangat kahwin tu kau tenging. Ya Allah, sakit hatiku. Semalam tu dia lebih kepada episod-episod keluarga si Nuha aja. Lepas tu si Tajul pula pergi ke rumah si Nuha menjejerit, mau ambil si Nuha konon. Tapi kena menghalau dengan umi dengan abah si Nuha. Lepas tu tak cukup dengan itu, datang pula lah si umi, mama si Tajul rambutan tu, marah lagi suruh keluarga si Nuha tu tarik semua tuduhan-tuduhan dengan si Tajul, tapi dia tak mau. Di situ dia cakap lah, si Nuha tu nusus, dia balik kampung ni sebab ramai jantan. Jantan yang dalam kandungan tu bukan anak si Tajul. Loh. Kurang mulut lagi lah. Didengar si Nuha. Si Nuha geramnya didengar perkataan tu sebab umi Mama si Tajul kata, korang tak ada bukti. Korang cakap je, kau sembang je lebih. Kau tak ada bukti pun nak dakwa si Tajul tu. Si Nuha geram, dia ambil bukti. Dia ada bukti si Nuha tu. Lepas tu dia katalah dengan mak dia, dia akan pastikan si Tajul rambutan tu masuk dalam lokap. Tapi dia tak mahu orang lain terlibat. Dia nak dia seorang saja menghadapi si Tajul. Abang-abang dia tak mahu. Di situ dia marah lagi si Alang dia. Asyik nak marah je lah si Nuha sekarang. Sampai si Alang kata, ini bukan lagi adikku Nuha yang dulu. Ini dah bercakap kasar ni. Macam mana tak bercakap kasar? Masuk dalam keluarga si Tajul itu. Apa yang dihadap dengan si Tajul tu, dibuat balik dengan keluarga dia. Ditonyo makanan dengan si ni. Tonyo makanan di mulut si abang dia lah. Macam-macam. Marah-marah tinggikan suara. Si Tajul, sisi nak marah. Sentak je lebih. Tapi abang-abang dia, umi abang dia tu, memahami. Kalau tidak, dia pelempang juga sekali. Sampai menangis abang dia tau. Bila ditonyo-tonyo makanan, dia kata, ini rezeki dek. Kenapa buat macam ni? Kita tahu kau semua, kau sakit hati, kau kehilangan anak. Tapi kita semua sedih melihat keadaan macam tu. Tapi jangan buat rezeki macam ni. Kau kesiannya, dia kuti-kuti lagi nasi-nasi. Aku menangis, aku geram tengok si Nuha. Bencinya, padahal muka kau. Padahal muka kau kena belasah. Memang aku patut dengan si Tajul je. Degil tahap apa entah si Nuha ni. Lepas tu, last episod semalam, dia minta maaf. Dia minta maaf pada umi dia, abang-abang dia kononnya sebab selama ini dia macam berubah. Dia berjanji, dia tak akan mengulangi lagi dengan macam hari raya. Dia punya minta maaf itu. Kita pun dah okey lah.
Tapi untuk malam ini, jangan lupa tengok. Nanti saya cerita untuk episod malam ni, kurang ajar si Nuhan. So, itu sajalah. Sebenarnya episod semalam dia lebih kepada keluarga si Nuha. Yalah si Nuha kan macam tak menerima kematian anak dia yang dia kata dengan keluarga dia, saya tak akan maafkan kalian semua sampai bila-bila. Sakitnya hatiku dengar perkataan tu masa si Tajul sepak terajang kau. Lepas aku maafkan. Lepas tu keluarga kau yang tak bersalah, dia hanya merahsiakan kematian anak kau sebab dia kesian dengan kesihatan kau. Lepas tu boleh kau kata, aku tak akan maafkan kau sampai bila-bila. Pelempang. Tampal juga si Nuha ni. Sakit hatiku. Saya tak akan maafkan korang semua sampai bila-bila. Lempang juga dia tu. Habis si Tajul tu, dia buat apa dengan kau? Hari ni, sekarang ni buat, 2 minit kemudian kau maafkan lagi. Nuha. Tak guna punya Nuha. Okay, so itu sajalah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.